Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, terima kasih kepada anda yang menonton video ini. Okey, saya Ari, admin untuk bisnes Ton B Shop, bisnes top up. So, kali ini saya nak tunjuk bagaimana cara untuk anda yang berpangkat dealer untuk daftarkan seorang ejen baru. Okey, so macam biasa anda cuma perlu pergi dekat Google Chrome and then pergi ke website anda. Okey, website dealer iaitu tonbshop.com/dealer. Okey, anda pergi dekat situ dan anda akan dibawa ke paparan seperti ini. Okey, untuk login, masukkan nombor handphone anda yang berdaftar dan juga password yang sama seperti anda login dekat dalam SRS. Yang sama anda login dekat dalam aplikasi SRS. Okey, so di sini ini adalah anda punya menu dealer. So di sebelah kiri ni anda boleh pergi nampak beberapa menu yang ada di sini. So untuk register agent anda cuma pergi kepada menu register user. Okey, menu register user. So paparan di sini anda cuma masukkan nama. Okey, saya suggestkan untuk anda daftarkan agent anda mulakan dengan perkataan double titik dan nama agent. Okey, masukkan nama dia. Sebab A tu dah sebenarnya senang untuk admin Ton B Shop, dia boleh tahu orang ini dia berpangkat agent, dealer ataupun master lah. Dan nombor handphone dia bermula dengan 6 lah. Macam biasa 0601. Okey, masukkan nombor telefon. Selepas itu anda tekan butang submit. Okey, so untuk submit new agent, okey, anda kena ada modal sebanyak RM5 sahaja. Okey, sistem akan potongkan RM5. Jadi terpulang untuk anda sebagai dealer untuk meletakkan harga yang anda tawarkan untuk daftar sebagai agent. Okey, itu saja. Jika ada apa-apa soalan anda boleh direct PM ataupun komen di ruangan bawah. Okey, sekian, terima kasih.